Masa dekat tandas petrol, aku tengah tunggu akak ni keluar dari tandas. Bunyi pop-pop-pop-pop. Bila keluar, aku terus tanya direct dengan akak tu. Kak, akak berak keluar perfume ke apa? Dia punya bau keluar dia wangi. Aku cakap kau, rupanya dia beli yang ni, Joypoo. Sebelum ni aku dah cuba yang Sakura tau. Yang ni bau dia macam ala-ala sikit macam tu. Lepas tu dah nak habis, aku beli satu lagi, iaitu Perisa Green Tea. Dia ada banyak lagi flavor tau yang lain. Jadi aku pun nak cubalah bau yang lain. Tapi Sakura memang wangi tu tak tipu. Lepas tu akak tu tergelak-gelak terbahak-bahak Kalau korang nak tahu, yang ini kau spray sekali pun dah memadai. Serta kalau korang nak buang bateri apa boleh. Sebab dia mampu bunuh kuman sebanyak 99%. Serta ini adalah Air Session Oil daripada UK. Kita spray sekali tak percaya? Dua kali lah sebab tadi permulaan dia tak keluar. Aku baru spray 1,5. Dia punya bau dia wangi kan? Dia punya bau green tea dia tu terlampau tea. Kau faham tak? Dia bau macam kau tengah bancuh tea. Green tea, bau dia macam tu semerbak dan tengah panas tapi dalam bentuk perfume. Sumpah aku cakap kau, kalau kau tanya aku Sakura ke yang ni, aku lagi suka green tea. Sebab green tea ni dia bau natural sikit. Yang ni sedap, bau Sakura dan peach. Tapi dia pergi ke muka aku ni, dia bau manis-manis. Kita tahu tu adalah pewangi. Cuma yang ini, dia punya bau dia bau fresh, bau yang sedap. Kalau tanya aku, dua-dua sedap. Tapi pilih salah satu mana lagi best, aku akan pilih green tea. Green tea dia lagi bau natural. Sila go yang ini. Sumpah sedap gila bau dia.